Assalamualaikum dan selamat pagi gang. Okay, so hari ni 9 Ogos. So 9 Ogos, okay, hari ni hari Ahad tau. Jadi hari ni sebenarnya kami ada satu ride yang agak luar biasa, iaitu kami nak ride pergi balik hari ke Seremban untuk kunjungi kenduri member. So kali ni kami pergi 4 orang je. Aku, Aiman, Syah dengan Amin. Amin mungkin apa tak pernah nampak aku dalam video ni sebab dia jarang join. So kenduri tu terletak di Seremban, Dewan Grand Hall kat Seremban tu. So sekarang ni jam pukul 7 pagi tepat. Macam biasa aku daripada Kulim. So plan dia nak jumpa dekat Arena Gunung Semanggul lebih kurang dalam pukul 8 suku macam tu. Pukul 8 ke 8 suku macam tu. So sekarang ni aku nak menuju ke Petronas dulu untuk isi minyak. Minyak tinggal lagi 2 bar saja. So lagi aku akan sambung. So ride ni ride pagi balik hari lah. Ride pagi balik hari. So expected 5 jam lah nak sampai sana. Dah 5 jam patah balik lah. So maybe kalau Arena Guru Semanggu kita jumpa pukul 8 suku, maybe 8.30 Tayar Golek. So dalam maybe dalam 12.30 1 sampai dekat Seremban. So kita akan maintain apa nama hard limit kerajaan kebangsaan lah, 110 lebih kurang sikit lah. Okay, sekarang ni kita nak isi minyak dulu. Kita nak reset trip Ustaz. Trip 1 ni kita akan guna untuk isi minyak. So kita reset dulu. Kita isi minyak. Okay, untuk full tank kat sini lebih kurang dalam 8.3 liter. So kita bayar lebih kurang dalam RM16.49 lah. So nanti kita akan kira full to full lah. So sekarang ni jom kita gerak. Kali ni aku akan menggunakan jalan Bandar Baru. Jalan Bandar Baru short sikit. Bukan kata short, dia jalan dia clear sikit untuk kita nak ke highway dekat Bandar Baru lah. Sebab Jawi aku rasa maybe tani smoke sikit. Okay, kali ni aku menggunakan motor Z650RS. Motor ni aku punya motor Pokgo punya. So sebab ni boleh dikatakan first time aku bawa pergi jalan jauh lah. Selalunya aku bawa macam pergi kerja macam tu saja. So kali ni kita akan test motor ni dari segi pengalaman aku lah untuk bawa dia pergi jalan jauh. Sebab motor ni aku rasa dalam YouTube aku pernah tengok yang aku pernah ride dengan family aku. Kami pergi Sabah Jaya, lepas tu dengan Putrajaya, dengan sekali pergi balik day trip Melaka lah. So kali ni aku akan menggunakan motor baru Z650 RS ni. Nanti kita akan kira lah dia punya fuel consumption. Tapi bila naik motor ni, bila kita bawa jalan jauh sedap lah sikit. Cuma kali ni windshield depan tu kita dah buang lah. Sebab nampak tak apa nak cantik sangat. So kita pakai togel macam ni saja. Motor Syah pun dah siap dah motor dia. Dah siap dalam beberapa minggu yang lepas. So Syah pun akan naik motor dia. Aiman pun akan naik motor SRV. Dan Amin akan naik MT25 lah. So sekarang ni semua pun dah berkumpul dah. Sekarang jam lebih kurang dalam 8.18 minit pagi. So lepas ni hentian kita adalah hentian Sungai Buloh.
Kalau tengok map tadi, oh Allah, 2 jam lebih nak sampai Hentian Sungai Buloh. Lebih kurang dalam 260 kilo macam tu. Kita baru sampai dekat kawasan rehat Tapah. Sekarang jam 9.27 pagi. Sekarang ni minyak tinggal lagi satu bar. Kita jalan dah lebih kurang dalam 194.3 kilo. So boleh buat conclusion motor ni boleh pergi dalam 200 kilo kalau full tank. Jadi kita akan isi minyak sekali, kita akan tengok. Sebab tadi kita isi, jadi pagi tadi lebih kurang dalam 8.3 liter. So kali ni kita akan tengok berapa liter kita akan dapat lah. So aku expect lebih kurang sama jugalah. Sebab pagi tadi pun satu bar saja. Jadi sekarang ni kita isi dekat BHP dulu. Ok, final capture 194.7. So aku akan reset dulu. Ok, tadi kita isi minyak tadi pun sama juga, kita dapat 8.3 liter lebih kurang. Jadi tadi kita buat pembayaran lebih kurang dalam 120 tolak 3.52 lah. So lebih kurang dalam RM16.48 untuk pengisian yang kali kedua. So kita tahulah 8 liter, 8.3 liter lebih kurang 8 liter lah. Boleh pergi lebih kurang dalam 200 kilo. Ok, sekarang 9.40. Kami baru keluar daripada Hentian Tapah. Tadi dah isi minyak penuh lah tadi. Lebih kurang dalam 8 liter lah. Lebih kurang dalam 8 liter. So kita boleh buat satu kesimpulan lah. Kata 8 liter boleh pergi dalam 200 kilo macam tu. Motor ni tak silap tank dia 12 liter. So standard lah, selalunya 4 liter untuk reserve lah. Ok. Lepas ni hentian Sungai Buloh. Dah Sungai Buloh untuk coffee break sat. Ok. Sekarang ni kami berhenti nak isi minyak. Dah lalang petrol pump banyak kosong ni. Jadi kami berhenti isi minyak terus lah. So kita tinggal minyak lagi, tinggal lagi 3 bar. So kita jalan lebih kurang dalam 121.8 kilo lah. So aku akan reset 121.8 kilo. 5.6 liter. 5.6 liter kita dapat RM11.13. So ni isian yang kali ketiga. Kiranya pertama kali kat rumah, second dekat Sungai Buloh tadi. Yang ni, yang ni yang Sungai Buloh kan. So tadi dekat Tapah. Dekat Tapah. So sekarang ni kami nak pergi lepak T-Life dulu untuk rest makan motor sekejap. Lepas tu gerak terus ke Kenduri lah. Kopi sekejap, saya nak order yang kopi Beng kopi ni ya? Beng kopi satu? Yang tu saja. Bayar guna apa? Kad. So rehat baru settle dah. Sekarang jam 11.35. Kami dah nak gerak ke tempat kenduri. Lebih kurang lagi dalam sejam 14 minit. 83 kilo.
Sekarang jam pukul 11.35. Jom kita continue kita punya perjalanan kita. Lebih kurang lagi dalam sejam je nak sampai dekat tempat kenduri tu. Sekarang pun 11.36, 12.30 sampai cantik lah, 12.30 ke 1 sampai cantik lah. Sini kita akan naik kiri. Kita kena menuju ke Putrajaya, Putrajaya untuk menggunakan laluan untuk ke Seremban. Okey, kita masuk dekat hentian Dengkil. Kawasan rehat Dengkil. Jadi kita akan check fokus. Jam sekarang pukul 12.30 hari. So dijangka sampai lebih kurang dalam 12.40 lah kalau kita teruskan. Jadi sekarang ni kita cari port dulu. Okey, baru settle check fokus. Hujan dekat area sini je, tu pun dia macam passing by saja, lalu saja. Jangan kita nak ke Seremban tu tak hujan lah. Jadi kita decide untuk teruskan kita punya perjalanan dekat area sini saja. Saya dah sampai, saya kering lah. Lagi kurang 38 minit nak sampai ke tempat kenduri tu. Okey, kita akan exit Seremban. So far naik motor ni memang sedap lah. Cruising 1.2 pun cun. Memang cun saja. Just nice speed dia. Aku naik motor ni gear bila macam ni baru shift kan. Bila dekat atas highway tu gear 6 lah. Nak pecut pun pakai gear 6, nak slow down pakai gear 6 lah. Kiranya sweet spot lah. Dia bila gear 6 tu nak tarik pun boleh lagi. Dah kenapa dengan Azia tu. Okay, baru kita ikut traffic light kita. Selamat datang negeri beradat. Okey, ni kita jalan-jalan dekat Seremban. Oh, muzium negeri depan ni oh. Seremban, aku pun lupa last bila aku main. Yang memang kita stay dekat Seremban lah. Yang last year hujung tahun yang time Christmas tu aku pergi Putrajaya dengan Melaka. Memang kita lalu Seremban tapi tak actually explore Seremban sangat pun. Seremban dulu aku pernah main, tak aku nak pergi Port Dickson dulu 2024 rasanya. Lama. Aku lebih suka jalan-jalan dekat Melaka lagi. Melaka sebab banyak tempat bersejarah kan. Mungkin itulah sebab dia kot. Negeri Sembilan ni dia Port Dickson, Seremban macam tu lah. Selebihnya lebih kepada banyak kawasan pertanian ataupun kawasan industri lah. Kita dah nak sampai dah dekat kawasan Dewan ni, dekat dengan area dataran Seremban. Lagi 450 meter dalam ni je. Dalam ni kita kena masuk dekat area sini, sebelah kiri sini. Oh, depan satu ke depan. Cuaca mendung je hari ni dekat kawasan sini. Okey lah, dia tak terlalu panas sangat. Macam dalam ni lah. Ni atas ni. Yang ni. Panggil Syah, kita naik. Jadi
di sini motosikal parking kena RM1. Sekejap, makan side sikit. Okey. Okay, motor pun dah siap parking dah. So semua pun dah kemas. Jadi jom, kita pergi situ, ruang damai Grand Hall tu. Let's go. Jom. Ruang damai Grand Hall, Negeri Sembilan. Baru duduk dengan Aiman kat sini. So kami tak nak record orang lah, nanti tak nice pula. Jadi sekarang ni kita tunggu Syah dengan kami untuk ambil makanan sat. Kita nak menuju ke Masjid Sendayan untuk rest kejap dan solat Zuhur dan Asar terus. Okey lah, cuaca hari ni tak terlalu panas sangat. Terminal Shopping Centre. Cafe Six Sense tu. Kita tengok-tengok dekat kawasan sekitar area Seremban ni. Dia tu yang syok bila aku berjalan ni, sebab boleh tengok tempat orang. Kita jadi syok tengok. Dekat kawasan ni jam sikit. Okay, kita dah nak sampai dah dekat Masjid Sendayan sebelah kanan kita ni. Balik 3 hari je Ipoh. Oh. Balik hilang. Sekarang kita dah masuk dah Masjid Sendayan. Seri Sendayan. Seri Sendayan. Ni first time. Aku rasa first time kat Gumai. Jarang lalu Negeri Sembilan. Cantik masjid dia. Okay, dah settle dah solat dan dah settle dah. Kita nap lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu. So sekarang ni kita pun dah nak pulang. So jam sekarang 3.24 petang. Kalau nak sampai ke rumah aku lebih kurang lagi dalam 400 kilo lah. So lepas stop ni kami akan berhenti ke Rawang untuk isi minyak. Lebih kurang lagi dalam 108 kilo nak sampai ke Rawang daripada sini. 마주치면 설레임 살짝 겹친 손을 닿지 못한 채로
같진 않다는 걸 버스창에 비친 우리 실루엣 괜히 드라마 속 한 장면 같아 Oh yeah, yeah. 흔들리는 내 맘 같은 쪽으로 기울고 창밖 모든 풍경은 빠르게만 지나가 우리 말 안 해도 아는 Okey, sekarang ni baru sampai dekat kawasan Rehat Rawang jam 4.32. Pukul 3 petang, so kita nak kena isi minyak dulu. Aku nak isi minyak dekat Petronas tu. Nak balik ke rumah lebih kurang lagi dalam 305 kilo. Lebih kurang lagi dalam 3-4 jam lah senang kata. Terus sekarang 4.33 kan. So kalau 4 jam 5.30, 6.30 tadi setengah lepas setengah pukul 9 malam sampai lah. So nak isi minyak kat Petronas dulu. So kita isi lebih kurang dalam 9.74 liter. 9.74 liter. So lebih kurang dalam 19.40 sen. Kalau main depan ni sihat. Sekarang ni jam 4 pukul 5 petang, 4.56. Jadi sekarang ni okey, mic dah sambung balik. Okey. So sekarang ni baru exit dekat hentian Rawang. Jam sekarang pukul 5 petang lah boleh katakan. Sekarang 4.57 petang. Lebih kurang lagi dalam 305 kilo nak sampai rumah. So lebih kurang lagi pukul 9 lah sampai rumah, pukul 9. Lagi nak berhenti solat maghrib dengan isyak sekali terus. 조금만 더 다가가도 될 것 같아 Right here now 조명도 대사도 없는 우리만 하는 이 드라마 끝이 Sekarang kita sampai dekat hentian ladang Sungai Bikam. Mungkin motor nak kena isi minyak kot. Minyak aku baru tu 1 bar. Ataupun dia nak terkencing dua tu je lah. Kat sini cuaca cantik elok. Tak panas sangat. Tadi berhenti sekejap sebab Aiman mengantuk. Jadi kami pun dah refill tenaga. Aku makan cokolate dengan ayam soya untuk bagi kita energi, untuk menghilangkan rasa mengantuk. Lepas ni kami akan berhenti dekat Aina Gunung Semanggul lah. Lebih kurang lagi dalam 152 kilo untuk solat maghrib dengan isyak sekali lah. Sekarang pukul 6 petang kat sini. So kita akan sampai lebih kurang dalam 1 jam 40 minit. So expected kita akan sampai lebih kurang dalam 7.40 macam tu dekat Aina Gunung Semanggul. So aku sekarang pun dah buka jaket dah. Jaket pun dah buka dah. Sebab jaket tu zip rosak pun dah. Buat perangai sungguh. So lagi pun hujan pun dah berhenti dah. So pukul 6 petang okey lah, boleh buka jaket lah. 지금 여기면 됐어 주연도 조연도 없는 우리가 만든 이 장면 아무도 모르게 우리가 만든 이 드라마 You are my permanent 다시 태어난데도 Update terkini, phone aku tercabut tadi. Waktu tengah bawa, tengah laju tadi, bukan laju lah, terlanggar bonggol, tercabut, keluar terus. Lepas tu lepas di mana halau. Dan agak bahaya untuk nak patah balik. So kira lah nasib baik second phone yang jadi macam tu. Aduh, kacau tu. 한평생 함께하고 싶을 뿐이야
Okay, dah sampai dah dekat kawasan rehat Gunung Semangga ni. Jadi kita nak pergi top up minyak dulu. Petronas lah. Petronas dah. Petronas dah. Boleh. Bila pakai yang petrol ni nak kena pakai Tashenko. Tak kena isi RM15. Cukup RM15. Kau nak gaji penuh ya. Isi RM15 dah. Belah kanan tu ada Petronas. Belah ni tak ada. Kita jalan lebih kurang dalam 243.5, boleh pergi 77 kilo. Belakang sikit, men. So kita isi tadi RM20 full tank 10 liter. So tu adalah pengisian kita yang terakhir untuk hari ni. Dah settle dah. Aku rasa video pun sampai takat ni saja. Lepas ni kami nak solat, lepas tu balik terus lah. So thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye.